kita dalam tausiah Ramadan siri 1 dengan tajuk Ramadan Bulan Maghfirah, Bulan Keampunan. Saudaraku sekalian, kita semua tahu bahawa Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bermaksud, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk serta pembeza di antara hak dan batil. Al-Baqarah ayat 185. Inilah bulan yang Allah pilih untuk menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebuah bulan yang di dalamnya terdapat banyak peluang untuk mendapatkan rahmat, maghfirah dan pengampunannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa sesungguhnya Ramadan adalah peluang keemasan untuk kita mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, semuanya akan dilipat gandakan pahalanya, seterusnya menjadi asbab untuk Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya, satu kebajikan dibalas dengan 10 hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Ramadan juga menjanjikan 1000 rahmat dan maghfirah. Rasulullah SAW bersabda, awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Apakah amalan yang boleh dilakukan untuk mendapatkan maghfirah ataupun keampunan daripada Allah Ta'ala? Antara amalan yang boleh kita lakukan untuk meraih keampunan Allah dalam bulan Ramadan ini ialah yang pertama, memperbanyakkan istighfar, iaitu dengan mengucapkan Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, yang bermaksud aku memohon keampunan kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Yang kedua ialah mendirikan qiyamul lail, iaitu bangun di sepertiga malam dan melakukan solat-solat sunat. Antara solat-solat sunat yang boleh dilakukan ialah solat sunat tahajud, solat hajat dan solat witir pada malam hari. Waktu hening di sepertiga malam ialah antara waktu doa mustajab, doa yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bulan Ramadan juga ada satu malam yang dinamakan Malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan malam tersebut dengan mempertingkatkan amal ibadah kita. Yang ketiga iaitu bersedekah. Bersedekah adalah salah satu cara untuk menghapuskan dosa dan mendapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Sesungguhnya tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Yang keempat iaitu melakukan amal makruf nahi mungkar, iaitu mengajak ke arah kebaikan dan menahan atau melarang diri dari melakukan kejahatan. Contoh amal makruf ialah menolong orang yang sedang berada dalam kesusahan. Contoh nahi mungkar pula ialah meninggalkan perkara-perkara lara, yang ini perbuatan yang sia-sia. Selain itu, kita juga disarankan agar memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Mudah-mudahan dengan memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan pula dosa-dosa kita selagi mana kita masih dikurniakan nafas di dunia ini. Sekarang kita berada di fasa pertengahan bulan Ramadan yang merupakan fasa maghfirah, yang ini keampunan. Justeru, marilah kita memperbanyakkan istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan taubat nasuha. Sebagai penutup, hadirin sekalian, marilah kita manfaatkan peluang yang diperoleh pada bulan Ramadan ini dengan memperbanyakkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita mensia-siakan kesempatan ini kerana kita tidak tahu sama ada kita akan bertemu lagi atau tidak dengan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita, menerima ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam syurganya. Marilah kita menadah tangan berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi keampunan, maka ampunilah kami. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.